Doktor, saya boleh lekat. Senang lekat ni. Tetapi senang jatuh. Dalam nak dapat zuriat, korang tahu tak zuriat tu apa? Zuriat tu kita punya anak lah. Cahaya mata kita sendiri, anak kita sendiri. Darah daging kita sendiri kan. Tetapi dia ada masalah di mana, doktor, saya boleh lekat. Senang lekat ni. Tetapi senang jatuh. Kan? Macam mana nak buat? Lah korang ni. Okey, jom. Doktor ajar korang. Macam mana kita nak buat. First sekali korang kena tahu setiap daripada kita ni kekuatan rahim kita dan kekuatan sel janin itu tidak sama kan. So saya punya kekuatan berbeza, Siti punya berbeza, semua orang berbeza-beza dia punya kejadian sel baby dan juga kekuatan rahim tu. So Dr. Mu cakap dulu mengenai kejadian sel baby. So baby tu nak jadi dia mesti kena ada dua penggabungan daripada dua sel kan. Sel telur daripada isteri dan juga sel sperma daripada suami. Sel ini kena sel yang perfect, sel yang sihat, genetik yang bagus. Bila dia bergabung sama-sama, dia dapat kombinasi yang bagus, genetik yang bagus. So sel ini lebih kuat untuk dibesar. Sel baby, dia makin besar-besar tu nanti. Kan asalnya telur lah, bila dia bergabung dia akan jadi sel baby yang kecil tu. Bila dia kuat, bila dia sel dia bagus, dia akan stay elok kat dalam tu. Nombor dua, rahim kita tu tak cukup kuat untuk support penempelan janin. Kalau rahim tak cukup kuat tu bergantung kepada ibu dia lah kan. Macam mana ibu dia, emosi ibu dia, macam mana ibu dia cara makan dia, macam mana ibu dia cara pergerakan dia. So boleh berefek pada kekuatan rahim tu. Macam mana kita nak elakkan daripada masalah ini berulang lagi. Mungkin kerap kali kena chemical pregnancy ke recurrent miscarriage berulang-ulang kali. Tu boleh jadi dua faktor yang tu cakap tadi ni. So, korang nak tahu tak macam mana kita nak buat untuk atasi masalah ini supaya janin tu boleh stay dekat dalam betul-betul. Korang save dulu. Kalau korang nak next episode, korang komen nak